Jangan buat conclusion kalau kita nak buat teguran. Jangan buat conclusion kalau kita nak buat teguran. Contoh, anak kita, dia tak buat pergi sekolah. Kita kena tegur dia pasal dia tak buat pergi sekolah. Kita jangan cakap, engkau ni pemalas. Engkau ni tak ada masa depan. Beza tak dengan kita tegur kau tak pergi sekolah? Bezalah. So, kita jangan terus buat conclusion kepada perangai anak tu. Engkau ni anak derhaka. Tapi kita tengok apa silap dia. Cuma mungkin dia bangun lambat. Mungkin dia kerja sekolah tak siap. Ataupun mungkin dia tak dengar cakap kita. Kan? Kita kata kau balik sebelum maghrib. Dia subuh baru balik. Contoh kan? Jadi kita jangan cakap kau ni anak tak guna. Tapi kita kena tegur sebagai parents apa? Kau balik awal sikit, esok boleh. Kau cuba dengar cakap ayah boleh. Nampak tak? Kita tegur spesifik kepada masalah dia. Bukan kita ni meletakkan label pada anak tersebut. Nabi Yaakob tak pernah meletakkan label pada anak-anaknya. Tapi menegur spesifik apa kesalahan dan kesilapan anak-anak tersebut.